faktor-faktor yang mempengaruhi harga recon. Nombor satu of course lah, supply demand. Kalau kata harga di Jepun tu naik, kita terpaksa beli harga dengan harga yang mahal, jual dengan harga mahal lah. Nombor dua ialah apa? Currency lah. Kalau currency Jepun jatuh, currency Malaysia pula naik, of course kita beli dengan harga yang murah. Dan juga tahun, spek kereta tersebut, grade kereta tersebut, mileage kereta tersebut, semua tu perbezaan harga rekod. MITI pun kita kena bayar MITI 10,000 setiap kereta. Tapi bulan 6, bulan 7 selalunya kita kena naik, kena bayar MITI sebanyak RM20,000. Pasal apa? Kerajaan Malaysia kata kita import kereta lebih pada 35,000 unit. Maknanya kereta tu semua kita kena bayar MITI RM20,000. Maknanya ada kenaikan RM10,000. Ini semua yang akan efek kos-kos kereta recon ni. Pening kan nak cari yang terbaik? Mudah je lah. Kalau tak nak pening kepala, cari kedai yang direct AP holder. Macam Noble Cars lah. Bila beli direct AP holder ni, dia tak ada orang tengah. Bila tak ada orang tengah, dia boleh jual mahal ke boleh jual murah? Tuan-tuan dan puan-puan, cuba fikir. Itulah sebabnya beli kereta import dengan Noble Cars Kuantan, the king of imported cars in its scope. Service Noble Cars.